Lepas je aku pasang niat aku nak kahwin, aku nak menghalalkan seseorang itu, rezeki masuk melimpah ruah. Melimpah ruah. Hai kawan, Assalamualaikum. Aku tak sangka aku dah pakai produk ni daripada tahun 2019. Sekarang aku dah jadi face of produk tu. Aku dah jadi duta kepada produk tu. Produk apa? Demika. Lepas je aku pasang niat aku nak kahwin, aku nak menghalalkan seseorang itu, rezeki masuk melimpah ruah. Melimpah ruah. Dan sekarang Alhamdulillah Ikmal official menjadi face of Demika. Ikmal mula pakai Demika ni korang daripada tahun 2019 waktu 3 mati kata 5 lagi. Ikmal mula pakai whitening lotion dia sebab waktu kita sekolah kan kita mudah burn. Pas tak pakai waktu tu. Tapi waktu tu kan kita tak ada duit sangat kan. Ikmal beli yang size baby tu, size kecil tu pakai sikit-sikit. So Ikmal tak sangka daripada tahun 2019 dan sekarang 2025 Ikmal dapat jumpa founder, Ikmal dapat jumpa lady boss, Ikmal dapat jumpa boss, Ikmal dapat jumpa boss kepada Demika, dapat makan dengan diorang, and then diorang nak jadikan Ikmal face of Demika. Ini peluang yang orang kata macam tak selalu Ikmal boleh dapat. Ikmal dekat Kelantan ni, Ikmal kat Kelantan ni, Ikmal bawa lagi sabun Demika ni. Sabun Demika for sensitive skin sebab Ikmal kan sensitive skin. Dia ada sabun Demika yang biasa dengan sabun Demika yang sensitive skin. Memang untuk mencerahkan badan tak ada masalah. Ikmal pun nak cakap terima kasih kepada korang yang selalu support Ikmal. Terima kasih kepada lady boss Demika, kepada bos Demika sebab dah lantik Ikmal menjadi face of Demika. Pada tahun 2019, tahun 2025 Ikmal dah jadi duta kepada produk ni. Ikmal rasa sangat bangga, Ikmal rasa sangat terharu. InsyaAllah Ikmal akan buat yang terbaik untuk Demika.